Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Zulfa Murshidah binti Muhammad Razdi daripada kelas Embun 7. Angka giliran saya ialah 2025 1923 10167. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pensyarah serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan pengucapan awam berbentuk wacana kritikan sastra pada kali ini. Tajuk yang saya akan kupas ialah cerpen yang bertajuk Anak-Anak Menara Kota. Dalam pembentangan kali ini, saya akan menggunakan kritikan saranan, iaitu satu bentuk kritikan yang bukan sahaja menilai kekuatan karya, tetapi turut memberikan cadangan penambahbaikan secara membina. Pendekatan ini sangat penting dalam dunia sastra kerana kita ni bukan sekadar mencari kelemahan, tetapi kita berusaha untuk memahami, menghargai dan memperbaiki sesuatu karya agar lebih bermakna dalam kepada pembaca. Secara keseluruhannya, cerpen ini mengetengahkan realiti kehidupan masyarakat di luar bandar, khususnya kehidupan anak-anak yang membesar dalam persekitaran yang serba mencabar. Sebagaimana yang kita tahu, masyarakat kini mereka terdedah dengan kesibukan kerjaya untuk menampung kehidupan anak-anak mereka di rumah. Dan perkara ini sebenarnya memberi impak yang besar kepada kehidupan anak-anak mereka, khususnya mereka yang tinggal di kawasan bandar. Hadirin sekalian, cerpen ini sangat penting kerana ia mencerminkan kehidupan sebenar dalam masyarakat moden pada hari ini. Kehidupan di bandar ini sering dikaitkan dengan kesibukan, tekanan dan kurangnya interaksi antara kekeluargaan. Dalam dunia yang serba mencabar ini, kita tidak dapat dinafikanlah kebanyakannya manusia mengejar kerjaya mereka, keuangan, pencapaian peribadi sehinggakan hubungan antara keluarga, khususnya ibu bapa dan anak-anak sering terabai. Jika kita lihat secara lebih terperinci, ramai ibu bapa keluar bekerja pada waktu pagi dan pulang pada waktu malam. Dan perkara ini sebenarnya sekaligus memberi impak yang besar, khususnya masa bersama anak-anak menjadi sangat renggang. Sekaligus hubungan kekeluargaan antara ibu bapa mewujudkan satu jurang yang sangat besar antara ibu bapa dan anak-anak. Jadi disebabkan perkara ini sebenarnya anak-anak menjadi kurang mendapat kasih sayang serta hubungan yang harmoni dalam sebuah keluarga. Kanak-kanak yang membesar dalam persekitaran ini seringkali terabai dari segi emosinya ataupun perhatian. Mereka mungkin jika dilihat dari sudut luar, mereka mungkin mempunyai keperluan fizikal yang cukup, tetapi kurangnya kasih sayang dan bimbingan. Tanpa perhatian yang secukupnya, mereka akan mencari satu alternatif lain untuk mengisi kekosongan tersebut, sama ada bergantung kepada rakan-rakan sebaya ataupun terdedah kepada pengaruh luar. Oleh hal yang demikian, cerpen ini akan mengupas secara sedikit demi sedikit berkaitan dengan kesan kehidupan di bandar terhadap perkembangan sosial anak-anak mereka, sama ada dari segi akhlaknya ataupun emosinya. Sebelum saya mendalami kupasan cerpen ini secara lebih mendalam, khususnya berkaitan dengan kritikan saranan yang saya pilih, saya akan perincikan serba sedikit sinopsis cerpen ini. Cerpen Anak-Anak Menara Kota mengisahkan kehidupan sekumpulan kanak-kanak yang tinggal di kawasan perumahan tinggi seperti flat ataupun pansapuri di bandar, serta anak-anak yang tinggal di rumah yang setinggan. Mereka hidup dalam suasana yang sempit, kurang selesa dan seringkali tanpa pengawasan ibu bapa. Ibu bapa mereka kebanyakannya sibuk dengan kerja mereka dan tidak mempunyai masa untuk memberi perhatian sepenuhnya kepada anak-anak mereka. Akibatnya, kanak-kanak ini lebih banyak menghabiskan masa bersama rakan-rakannya di luar rumah, sama ada di pasar raya dan
tempat-tempat lain. Mereka bermain, berkumpul dan membina dunia mereka sendiri tanpa bimbingan yang penuh dan jelas serta benar daripada ibu bapa mereka sendiri. Dalam masa yang sama, mereka terdedah kepada pelbagai pengaruh negatif seperti pergaulan bebas, kurang nilai moral dan juga cenderung untuk melakukan tingkah laku yang tidak baik. Jika lihat secara lebih mendalam, cenderung untuk melakukan tingkah laku yang baik ini memang tidak dapat dinafikan lagi kerana mereka ini di luar pengawasan ibu bapa mereka, kerana ibu bapa mereka sibuk bekerja untuk mendapatkan gaji bagi menampung kehidupan anak-anak mereka. Oleh hal yang demikian, cerita ini tidak memfokuskan kepada satu watak sahaja, tetapi lebih kepada gambaran umum kehidupan kanak-kanak di kawasan tersebut. Oleh hal yang demikian, konflik utama dalam cerpen ini ialah bentuk konflik kehidupan, iaitu bagaimana persekitaran sebenarnya mempengaruhi pembentukan sosial anak-anak. Hadirin yang saya hormati sekalian, tema cerpen utama ini ialah berkisarkan kehidupan masyarakat yang kurangnya kasih sayang daripada ibu bapa. Pertama, anak-anak ini kekurangan kasih sayang ibu bapa, yang mana kanak-kanak tidak mendapat perhatian yang secukupnya yang menjejaskan emosi mereka. Mereka sebenarnya cenderung untuk berasa sunyi dan terpinggir. Selain daripada itu, pengaruh persekitaran terhadap tingkah laku mereka. Persekitaran yang negatif boleh membentuk sikap yang negatif. Oleh itu, peranan ibu bapa memainkan peranan ibu bapa sangat penting agar anak-anak dapat dibentuk dengan budaya yang sihat, yang baik, dengan sasiah yang terpuji. Dalam pada itu, bukan itu sahaja. Cerpen ini juga mengetengahkan kesibukan hidup moden, khususnya di bandar, yang menjadi punca utama kepada masalah yang berlaku. Dalam usaha menginginkan kehidupan yang serba moden, ibu bapa yang terlalu sibuk sehingga mengabaikan tanggungjawab, walaupun jika dilihat dari sudut material, iaitu mereka ini berjaya mempunyai wang yang mencukupi, mempunyai kehidupan yang senang, tetapi dari aspek emosinya, anak-anak mereka terabai dan hubungan kekeluargaan mereka semakin hari semakin rapuh. Oleh hal yang demikian, semua persoalan ini menjadikan cerpen ini sangat dekat dengan realiti kehidupan kini. Penulis bukan sekadar menggambarkan masalah yang berlaku, tetapi mengajak pembaca untuk berfikir, mendalami serta merenung apakah tindakan yang sepatutnya, yang sewajarnya diambil bagi memulihkan keadaan tersebut. Sekarang, saya akan menghuraikan serba sedikit kekuatan karya, kerana kritikan saran ini bukan sekadar mencari kelemahan, tetapi kita ingin mengupas serba sedikit kekuatan karya ini. Yang pertama, karya ini menggunakan bahasa yang mudah dan indah untuk difahami oleh pembaca. Dengan makna kata yang lain, pembaca yang berumur lebih kurang lingkungan 12 tahun ke bawah juga mampu untuk membaca dan memahaminya dengan mudah. Penulis menggunakan bahasa yang ringkas tetapi berkesan, yang mana ini membolehkan pembaca memahami cerita dengan mudah. Pada masa yang sama, terdapat unsur puitis yang menjadikan karya ini lebih menarik. Selain itu, penulis ini juga menyatakan latar yang realistik, iaitu pergambaran kawasan bandar seperti flat ataupun pasaraya yang sangat dekat dengan hati pembaca, iaitu perkara yang berlaku di sekeliling mereka, yang mana pembaca ini boleh membayangkan suasana sempit di bandar ataupun gambaran mereka, anak-anak menara kota ini meluangkan masa bersama rakan-rakan di pusat bandar, dan perkara ini sebenarnya menjadikan cerita itu lebih hidup dan realistik. Selain itu, cerpen ini juga menyatakan ingin menyampaikan mesej yang kuat, yang mana cerpen ini menyampaikan mesej yang sangat penting seperti elemen kasih sayang ataupun tanggungjawab dan peranan masyarakat dalam menangani
menangani keadaan ini. Okay. Hadirin sekalian, dalam bahagian ini seterusnya, hadirin sekalian, saya akan mengupas secara lebih terperinci dan mendalam berkaitan dengan kritikan utama yang akan dibincangkan, iaitu kritikan secara sarangan. Yang pertama ialah penulis ini menyatakan watak-watak dalam memastikan cerita ini mempunyai kesinambungan. Namun, perkembangan watak-watak dalam cerpen anak-anak Menara Kota ini kurang mendalam, yang mana watak-watak kanak-kanak digambarkan secara umum tanpa perincian emosi yang mendalam. Walaupun penulis telah menggambarkan sebab-sebab kanak-kanak ini berada di Menara Kota dan latar kehidupan mereka pun sangat jelas. Namun, perkembangan watak tersebut itu lebih tertumpu kepada gambaran luaran sahaja. Dari segi emosi dan konflik dalaman, watak-watak ini tidak dihuraikan secara lebih mendalam. Oleh itu, sebenarnya ia memberi kesan kepada pembaca yang mana mereka kurang dapat menyelami masalah sebenar yang dialami oleh watak-watak dalam cerpen tersebut. Dalam cerpen ini, penulis lebih menumpukan kepada gambaran keseluruhan kehidupan kanak-kanak di kawasan Menara Kota berbanding memberi fokus kepada satu ataupun dua watak sahaja secara lebih mendalam. Sebagai contoh, terdapat bahagian yang menunjukkan kanak-kanak ini sering menghabiskan masa di pasaraya, iaitu di sekitar bandar tanpa pengawasan orang dewasa. Namun begitu, penulis tidak menghuraikan dengan jelas perasaan sebenar kanak-kanak tersebut, sama ada mereka berasa sunyi ataupun terabai ataupun marah serta memberontak terhadap keadaan yang berlaku dalam diri mereka. Selain itu, latar belakang setiap watak juga tidak diperincikan, yang mana pembaca tidak memberi gambaran yang jelas tentang kehidupan keluarga mereka, hubungan dengan ibu bapa ataupun pengalaman peribadi yang membentuk tingkah laku mereka. Hal ini menyebabkan pembaca hanya memahami situasi secara luaran sahaja, yang mana ia tidak dapat menyelami konflik itu secara lebih mendalam tentang watak yang diceritakan dalam cerpen anak-anak Menara Kota. Sebagai contoh, apabila kanak-kanak ini digambarkan bebas berkeliaran di kawasan bandar tanpa hala tuju, penulis tidak menunjukkan secara spesifik bagaimana situasi ini memberi kesan kepada emosi mereka. Adakah mereka sebenarnya mencari perhatian ataupun mereka sebenarnya merasa kosong, hanyalah sekadar untuk mengisi masa lapang bersama rakan-rakan mereka, ataupun mereka kehilangan arah. Oleh itu, persoalan-persoalan ini tidak dihuraikan secara lebih mendalam, dan sepatutnya penulis boleh perincikan perasaan, latar belakang dan konflik dalaman watak tersebut supaya pembaca dapat memahami secara emosi. Hadirin yang dihormati sekalian, kritikan yang kedua yang saya akan ujarkan iaitu berkaitan dengan plot cerita yang agak ringkas dalam cerpen anak-anak Menara Kota ini. Untuk pengetahuan semua, plot menunjukkan jalan cerita ataupun susunan peristiwa yang berlaku dalam sebuah karya. Dalam cerpen ini, penulis telah menyusun cerita dengan baik dan jelas. Namun perkembangan plot ini dilihat agak ringkas dan tidak terlalu padat. Hal ini dapat dilihat apabila cerita ini lebih banyak memaparkan gambaran umum kehidupan kanak-kanak di Menara Kota tanpa banyaknya peristiwa yang benar-benar berkembang secara mendalam, khususnya hubungan anak-anak dengan ibu bapa di rumah mereka. Sebagai contoh, kita dapat melihat bagaimana kanak-kanak ini sebenarnya sering berkumpul bersama, menghabiskan masa bersama dan hidup tanpa pengawasan, tetapi tidak banyak peristiwa besar ataupun konflik yang benar-benar berlaku dalam cerita tersebut.
Jadi secara umumnya kita dapat lihat cerita ini bergerak dengan cepat tanpa kurangnya peristiwa secara mendalam dan terperinci. Seterusnya, berkaitan dengan cerpen ini juga sangat bagus dari segi penceritaannya, tetapi ia mempunyai sedikit kekurangan, iaitu tidak mempunyai penyelesaian yang benar-benar dapat difahami dengan lebih mendalam. Seterusnya, kritikan saranan sastera yang ketiga ialah berkaitan dengan kurangnya penyelesaian dalam cerpen tersebut. Cerpen ini banyak menonjolkan pelbagai masalah yang berlaku yang dihadapi oleh kanak-kanak di kawasan Menara Kota, seperti kurangnya kasih sayang, pengabaian ibu bapa dan pengaruh persekitaran yang tidak jelas. Penulis berjaya menggambarkan isu-isu ini dengan jelas dan memberi kesedaran kepada pembaca tentang realiti kehidupan kini. Namun begitu, jika dilihat dari aspek penyelesaian, cerpen ini sebenarnya tidak memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana masalah-masalah tersebut dapat diatasi. Cerita ini lebih tertumpu kepada pendedahan isu yang berlaku ataupun keadaan yang berlaku, tetapi tidak menunjukkan secara spesifik perubahan yang berlaku dalam kehidupan watak-watak tersebut selepas diambil satu pendekatan yang baik. Sebagai contoh, walaupun pembaca melihat kanak-kanak ini hidup dalam keadaan yang mencabar, namun tidak ditunjukkan secara khusus dan mendalam sama ada terdapat usaha ataupun inisiatif dan pendekatan bagi memperbaiki keadaan mereka, contohnya melalui peranan, khususnya peranan ibu bapa, masyarakat dan juga pihak-pihak yang berkaitan. Antara saranan yang sepatutnya penulis boleh integrasikan dalam penulisan cerpen ialah dengan menambahkan elemen-elemen penyelesaian seperti perubahan diri dalam watak ataupun campur tangan masyarakat. Ini dapat dilihat melalui petikan yang terakhir yang dikhususkan kepada watak Suraya, iaitu watak utama yang banyak menyatakan timbulnya banyak persoalan yang apabila pembaca membacanya akan tidak dapat mempunyai kesudahan cerita yang begitu jelas dan memuaskan hati. Hadirin sekalian, seterusnya, kritikan saranan yang keempat ialah berkaitan dengan hubungan kekeluargaan yang kurang jelas. Interaksi antara ibu bapa dan anak tidak banyak ditonjolkan, yang mana kita dapat menghuraikan kritikan yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan yang kurang jelas, yang menunjukkan bahawa peranan ibu bapa memainkan satu impak yang besar dalam kehidupan anak-anak mereka. Hal ini dapat dilihat apabila kanak-kanak dalam cerita ini lebih banyak menghabiskan masa di luar rumah, khususnya di kawasan Menara Kota, tanpa pengawasan dan perhatian daripada ibu bapa mereka. Tulis ada menunjukkan ibu bapa memainkan peranan yang sangat terhad dalam kehidupan mereka. Hal ini dapat dilihat apabila cerita ini lebih banyak menghabiskan masa di luar rumah, khususnya di kawasan Menara Kota tanpa pengawasan dan perhatian ibu bapa. Walau bagaimanapun, hubungan antara anak-anak dan ibu bapa ini tidak digambarkan secara terperinci. Penulis ini tidak banyak menunjukkan reaksi ataupun interaksi secara langsung ataupun antara satu sama lain dengan ibu bapa dengan anak-anak, sama ada berkaitan dengan perbualan ataupun konflik yang berlaku serta komunikasi antara mereka di rumah. Sebagai contoh, kita dapat lihat dengan jelas bagaimana ibu bapa berkomunikasi dengan anak-anak mereka, sama ada mereka ini bersikap tegas, penyayang ataupun sebaliknya. Selain itu, latar belakang kehidupan juga tidak dihuraikan dengan mendalam, yang mana pembaca gambaran yang jelas tentang suasana di rumah, yang mana berkaitan dengan hubungan antara anak-anak mereka.
cara didikan ibu bapa dan ataupun bentuk hubungan emosi antara ibu bapa dan anak serta ahli keluarga. Hal ini menyebabkan hubungan kekeluargaan dalam cerpen ini kelihatan agak kabur dan tidak begitu menonjol. Sebagai sokongan dalam cerpen ini, penulis banyak menggambarkan kehidupan kanak-kanak yang berada di luar rumah. Mereka ini sering bergaul sesama mereka, iaitu sesama rakan-rakannya berbanding berada bersama keluarga. Keadaan ini menunjukkan bahawa hubungan kekeluargaan ini tidak menjadi fokus utama dalam penceritaan. Dan sebenarnya apabila pembaca membaca cerpen ini, mereka akan mendapat kurang penjelasan tentang hubungan kekeluargaan. Membaca mungkin merasa sukar untuk memahami secara mendalam punca sebenar yang berlaku terhadap tingkah laku anak-anak. Pembaca hanya melihat kesan tapi tidak benar-benar mendalami hubungan dalam keluarga yang menyebabkan keadaan itu berlaku. Selain itu, punca kekurangan interaksi keluarga juga menyebabkan cerita ini kurang menyentuh emosi pembaca kerana hubungan kekeluargaan biasanya menjadi elemen penting dalam membina kesan emosi dalam sesebuah karya. Oleh itu, penulis sepatutnya memperkukuhkan cerpen ini dengan menambahkan elemen kekeluargaan dengan lebih jelas, antaranya memasukkan dialog antara ibu bapa dan anak-anak. Selain itu, menunjukkan konflik dalam keluarga itu, iaitu konflik antara ibu bapa dan anak-anak, serta menggambarkan situasi dalam rumah yang menyebabkan faktor yang menyebabkan kanak-kanak itu terdedah kepada suasana di menara kota. Sebagai contoh, penulis boleh memaparkan agenda perbualan antara anak dan ibu bapa yang menunjukkan kekurangannya emosi, kekurangannya komunikasi dan kasih sayang. Dan perkara ini akan membantu pembaca dapat memahami secara lebih mendalam sebab dan akibat kepada tingkah laku kanak-kanak tersebut. Seterusnya, kritikan saranan yang kelima menghuraikan berkaitan dengan fokus terhadap watak utama, khususnya watak Suraya dalam cerpen anak-anak Menara Kota. Secara keseluruhannya, penulis sememangnya ada memberi fokus kepada watak Suraya ini, terutamanya di bahagian akhir cerpen apabila sudut pandangan ataupun point of view Suraya menjadi lebih jelas di akhir penceritaan. Melalui watak ini, pembaca dapat melihat dan memahaminya dengan sendiri sedikit sebanyak berkaitan dengan keadaan serta kehidupan Suraya yang gemar akan meluangkan masa-masa bersama rakan-rakannya di Menara Kota berbanding berada di rumah. Namun begitu, jika dilihat dari sudut keseluruhan cerita, fokus terhadap watak Suraya masih tidak dikembangkan secara menyeluruh dan padat. Pada bahagian awal hingga pertengahan cerita, penulis ini lebih banyak menumpukan kepada gambaran umum sekumpulan kanak-kanak dan persekitaran mereka berbanding mengembangkan watak Suraya sebagai individu yang mempunyai latar belakang, emosi dan konflik yang tersendiri. Sebagai contoh, walaupun Suraya ini berfungsi sebagai satu pandangan dalam cerita, pembaca tidak didedahkan secara terperinci tentang perasaan dalaman beliau daripada awal sehingga ke akhir penceritaan. Kita dapat melihat dengan jelas konflik emosi yang mungkin dialaminya seperti perasaan sunyi, keliru ataupun pandangannya terhadap kehidupan di Menara Kota. Fokus terhadap Suraya menjadi lebih ketara di bahagian akhir cerita, manakala sebahagian besar penceritaannya kebanyakannya berfokuskan kepada kehidupan anak-anak Menara Kota. Benar, watak-watak dalam cerita ini perlulah diperincikan secara lebih mendalam. Namun, penulis perlulah berfokuskan kepada Suraya secara keseluruhannya. Dengan makna kata yang lain, perlulah watak Suraya ini perlulah diceritakan dari lebih awal lagi
berkaitan dengan hubungan ibu bapa dengan Suraya secara lebih terperinci. Akibatnya, pembaca ni tidak dapat mengikuti perkembangan watak Suraya secara konsisten dari awal hingga akhir dan menyebabkan emosi antara pembaca dan watak utama kurang kuat, walaupun watak tersebut sebenarnya mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Oleh itu, penulis bagi memperkukuhkan karya ini, penulis bolehlah memberi penekanan yang lebih konsisten terhadap watak Suraya sejak daripada awal cerita dengan menghuraikan latar belakang Suraya dengan lebih jelas ataupun menunjukkan perkembangan emosi beliau dari awal hingga ke akhir dan memperlihatkan konflik dalaman yang dialami olehnya. Dengan cara ini, watak Suraya bukan sahaja menjadi pemerhati kepada situasi tetapi juga menjadi watak utama yang benar-benar hidup dan memberi kesan yang mendalam kepada pembaca. Kesimpulannya, walaupun watak Suraya ini telah memberikan peranan penting dalam cerpen anak-anak Menara Kata ini, namun pengembangan yang lebih konsisten dan mendalam akan menjadikan penceritaan itu lebih fokus dan berkesan. Setelah meneliti kritikan-kritikan terhadap cerpen anak-anak Menara Kata ini, terdapat juga nilai dan pengajaran yang dapat diambil daripada cerpen ini. Antaranya berkaitan dengan isu-isu kasih sayang, tanggungjawab yang perlu digalas dengan baik oleh ibu bapa terhadap anak-anak mereka, keprihatinan, kesedaran awal dan sebagainya. Pengejaran utama ialah kita tidak boleh mengabaikan peranan kita dalam membentuk kehidupan anak-anak yang dapat memastikan, yang mencerminkan kehidupan dan generasi-generasi pada masa hadapan. Sebagai penutup, cerpen anak-anak Menara Kota merupakan sebuah karya yang sangat bermakna dan penuh dengan mesej kemanusiaan. Melalui pendekatan kritikan saranan, kita dapat melihat bahawa karya ini mempunyai banyak kekuatan, namun masih ada ruang untuk penambahbaikan. Akhir kata, kita ini sebagai pembaca haruslah mengambil pengajaran daripada karya ini dan mengaplikasinya dalam kehidupan seharian. Kisah ini banyak mengajar tentang amanah dan tanggungjawab serta pentingnya kasih sayang daripada ibu bapa terhadap anak-anak. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.